saya terfikir orang Melayu ni paling kreatif waktu Ramadan. Ya. Buat kuih, buat minuman dan segala macam lagi. Pada waktu kecil-kecil lagi, bazar Ramadan ni tak pernah dengar lah. Saya tak pernah dengar perkataan bazar Ramadan baik, pasar Ramadan baik, tak pernah dengar. Yang ada di tepi-tepi kampung nanti ada beberapa gerai. Kalau ada, saya sebut tadi banyak yang dah apa kata apa ni, tukar juadah. Juadah kan. Saya pun sempat rasa. Jadi adalah 1, 2 atau 3 yang orang nak beli ada. Itu bermulanya orang memang beli di kedai-kedai di tepi jalan. Memang di tepi jalan lah, memudahkan orang beli. Dan lepas pada tu mungkin bila kata lebih ramai orang penduduk, lebihlah sikit pada kampung tu. Jadi itu, dan ramailah, bukan hanya di situ tapi di tiap-tiap kampung adalah 2-3. Kemudian ada ramai juga, dah jadi pelan ramai kan. Tapi masih confined, masih ditentukan, ditempatkan di tempat-tempat kampung yang kampung-kampung itulah. Tak jadi macam satu keramaian ataupun satu menjadi satu tarikan besar, kita tak ada. Tapi bila pada waktu saya teringat pada waktu saya memimpin Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang, kita lihat ramai. Saya tertarik dengan keadaan di mana orang Melayu, saya terfikir orang Melayu ni paling kreatif waktu Ramadan. Buat kuih, buat minuman dan segala macam lagi. Dan juga ada benda-benda lain yang kuih-kuih yang bukan hanya untuk dimakan pada bulan puasa tetapi dipersiapkan untuk hari Lebaran atau hari raya. Jadi saya kata ini agak tersembunyi di merata-rata, kan, tidak menjadi sesuatu yang harus kita ketengahkan sebagai satu keistimewaan orang Melayu. Maka Dewan pada waktu itu kita buat permohonan kepada Kerajaan Negeri pada waktu itu, supaya waktu pun Komtar baru dibina. Komtar Pulau Pinang tu 80-an ni. Jadi awal 80-an. Jadi dibina di situ. Dan ada di tengah-tengah bandar tu kita memikirkan harus kita ketengahkan ini sebagai satu acara kreatif orang Melayu. Dan sambilan tu kaum-kaum lain dapat merasa juadah-juadah Melayu.